Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya hari ini di Taman Makanan SMK Engku Hussein, iaitu tapak tanaman dan ternakan yang dianjurkan oleh Kelab Pertanian SMK Engku Hussein. Tak tahu ada apa kat dalam? Jom masuk. Seperti yang anda boleh lihat kat sini, ini adalah tanaman-tanaman yang diuruskan oleh pelajar 4 beta dan juga 5 cyber. Okey, nak tengok ruang seterusnya. Okey, kat dalam ni pula ruang peternakan ayam. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang ke tapak peternakan korang. Kalau boleh tengok kat sini, jom dekat lagi. Kita ada pelbagai jenis ayam. Contohnya ayam pekin, ayam bulu balik, ayam berahmah. Tapi hari ni, special untuk hari ni, kita nak fokus dekat ayam berjambul, aka ayam polon. Boleh tengok ni. Wow, macam ayam ni. Okey, soalan. Apa bezanya ayam ni dengan ayam biasa? Okay, perbezaan dia dengan ayam biasa di kampung itu saya tengok, boleh tengok kat ciri-ciri fizikal dia. Dia ada bulu jambul kat atas kepala dia, and warna dia biasanya warna-warna yang cantik. Kalau boleh tengok, kenapa nama dia ayam polon? Boleh tengok kat sini sebab topi dia mirip topi askar masa zaman polon. Adakah ayam ni dia benar atau ada tujuan lain seperti dijual untuk makanan? Okey, ayam ni kebiasaannya orang bela untuk hiasan. Okey, sebab kalau tengok ciri dia sangatlah cantik, dan mata pandang dia rasa indah. Selain itu, dia untuk pertandingan. Dia pertandingan ayam mana dia lebat, cantik dah. Bagaimanakah cara penjagaannya? Adakah sukar atau sama je dengan ayam yang lain? Kalau ayam ni dia sedikit sukar dengan ayam lain, so dia nak kena bagi perhatian. Perhatian kena lebih, and bulu dia kena sentiasa bersih, tempat tinggal kena sentiasa bersih, makanan bersih, cukup. Okay, ni ayam-ayam kita ayam pekin, tak ada bulu dia banyak kat kaki. Ayam ni bulu balik dia mutasi. Terus kalau tengok garangan, dapat garang tapi sebenarnya dia jinak. Ni ayam Brahma. Dia kacukan antara ayam dari India. Sebab tu nama dia Brahma. Kegunaan dia pun untuk daging dan telur sebab ayam dia besar. Jom kat belakang ada lagi. Ni ayam comel ni, nama dia ayam batik, ayam silver. Tengok bulu dia cantik kan. Kalau besar dia lebih cantik. Okay, sekarang harga dia pun mahal. Dan sekali ayam batik, ayam gold. Ni yang hitam. Tapi kalau dah besar dia jadi macam ni. Okay, itu saja daripada Persatuan Pertanian. Kalau nak tengok ayam boleh datang belai-belai ke apa. Itu saja. Sekian, terima kasih. Bye. Dani, Putri, terima kasih selamat datang. Terima kasih. Terima kasih juga dekat KTV PSS sebab sudi kita mau bertemu ramah dengan Persatuan Pertanian. Special thanks to cikgu penasihat Kelab Pertanian, cikgu-cikgu, and especially Cikgu Petika, Cikgu Afnan dengan Cikgu Fushairi sebab tiap-tiap hari datang tengok ayam. Terima kasih, bye. Macam dah lupa benda ni. Alah, title video. Jom buat montage.